taklimat seterusnya, iaitu saya perkenalkan dululah. Saya perkenalkan dulu barisan unit praktikal. Okey. Jadi di unit praktikum saya selaku ketua unit dan kita ada penolong ketua unit Haji Abu Kasim bin Ali Musa. Dan ada penyelaras praktikum Cik Saswati, anak perempuan Teperi atau Tirupati, dan kami dibantu oleh pegawai pengurusan iaitu Tuan Haji Mat Nakai bin Mat Nangin. Okey, satu-satunya pegawai pengurusan di unit praktikum yang menguruskan selalu cikgu-cikgu berhubung tentang surat menyurat, semua panggilan-panggilan tu semua diuruskan oleh pegawai pengurusan kami lah, Tuan Haji Mat Nakai bin Mat Nangin. Dan kemudian kita ada seorang pembantu makmal yang dipinjamkan ke unit praktikum untuk membantu dalam kerja-kerja clerical. Dan Encik Azrul Haizam merupakan pembantu operasi untuk unit praktikum. Jadi ini adalah kekuatan unit praktikum ketika ini. Okey, dan saya teruskan dengan taklimat berkenaan dengan internship. Okey, jadi internship ni adalah fasa terakhir pelajar-pelajar kami dalam menjalani dan mengikuti program ijazah sarjana muda perguruan di IPG kampus Ipoh lah. Okey, jadi kursus yang terakhir ini kursus yang sepatutnya lebih mantap, yang membantu pelajar ni untuk lebih mempunyai keyakinan diri lah. Dia dah nak dekat, dah attach dengan dunia sebenar sebagai pendidik. Okey, jadi pelajar-pelajar kami ni kita nak latih supaya keyakinan dia tu lebih, supaya dia ada keupayaan menyelesaikan masalah tu lebih, jadi melalui program internship ini. Okey, jadi dalam penawaran khusus IPG kampus, IPG Malaysia, kita melaksanakan latihan praktikal kepada pelajar-pelajar kita. Okey, jadi dalam latihan praktikal ni pelajar-pelajar kita melalui program yang sistematik lah, maknanya dia ada fasa-fasa latihan yang bersifat berasaskan lokasi sebenar, okey, dan membentuk keyakinan diri pelajar, okey, supaya dia dapat membina dan menguasai serta mengukuhkan ilmu yang dia dapat dalam teori dia belajar di IPG, dia laksanakan di sekolah. Okey, jadi di IPG dia tidak kompeten untuk berhadapan dengan murid. Okey, jadi kita kena training dia berada di sekolah untuk dia mempunyai kemahiran itulah. Jadi sebab itulah kita attachkan mereka dengan sekolah dan kita mohon bantuan cikgu-cikgu untuk memberikan tunjuk ajar bagaimana mereka boleh bersedia untuk berada di sekolah dengan dunia sebenar sebagai pendidik, berhadapan dengan murid-murid. Okey, jadi ini adalah lingkaran amalan profesional yang ada di yang dilaksanakan di IPG. Matlamat akhir kita adalah nak melahirkan pelajar yang ada ciri-ciri guru yang kompeten dan mempunyai jiwa pendidik. Okey. Okey, seterusnya kompeten ini kita akan tengok dari aspek macam mana pelajar ni boleh mempraktikkan amalan pendidikan, melaksanakan teori yang dipelajari, membuat pemerhatian dan melaksanakan inovasi. So fasa yang paling besar ini adalah melaksanakan inovasi lah. Maknanya dalam internship ni dah lebih kepada inovasi. Teori masih lagi dilaksanakan, pemerhatian pun mereka masih belajar lagi melalui pemerhatian untuk membentuk satu ilmu baharu dalam diri mereka. Mereka masih lagi membuat praktikal pengajaran, tetapi kita tambah baik, kita tambah dengan elemen inovasi untuk pelaksanaan. Okey, jadi dalam internship kali ni,
Ya, Cikgu Veronica ada apa-apa nak suarakan ke? Tak ada. Okey. Seterusnya saya pergi kepada fasa di mana pelajar akan laksanakan internship ni mengikut masa yang telah ditetapkan oleh kalender IPGM, ya. Dan tarikhnya adalah bermula 5 Mei minggu hadapan. Okey, 5 Mei hari Isnin minggu hadapan sehingga 28 Mei. Okey, selama 4 minggu sahaja. Okey, 4 minggu ni pun ada dalam 18 hari sahaja. Hanya 18 hari saja pelajar-pelajar guru-guru pelatih IPG akan melaksanakan internship. Okey. Jadi untuk makluman juga dalam tempoh ini juga ada berlakunya praktikum yang bertindih dengan internship. Mungkin cikgu-cikgu yang pernah jadi guru pembimbing sebelum ini maklum kepada cikgu-cikgu baru yang mungkin baru menjadi guru mentor untuk internship pada minggu 5 hingga 15 ni masih lagi berlakunya sesi 5 hingga 16 masih lagi berlakunya sesi praktikum, tetapi praktikum ni kami fokuskan lebih kepada penyelidikan yang belum selesai dan rentasan sahaja. Maknanya yang lebih pelajar laksanakan adalah internship lah. Yang pada minggu ini, minggu awal-awal ni kalau ada baki-baki penyelidikan yang belum selesai ataupun rentasan, pelajar akan buat pada minggu ni juga. Sebab penggantian untuk waktu pertindihan ini telah dilaksanakan pada awal praktikum tempoh hari. Okey, seterusnya kita pergi kepada komponen internship itu sendiri. Jadi dalam internship ini pelajar akan melalui latihan di lapangan yang mana dia akan mengaitkan pengetahuan dan kemahiran serta pengalaman sedia ada dengan tugas-tugas guru sebenar sebagai guru permulaan. Dan pelajar juga dikehendaki untuk merancang, melaksana dan menilai projek dan aktiviti. Projek dan aktiviti ini adalah berkaitan dengan PDP sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah ataupun aktiviti-aktiviti rutin yang berkaitan dengan amalan dan budaya sekolah. Dan semua aktiviti ini dilakukan dengan bimbingan mentor. Seterusnya internship ini memberi peluang kepada pelajar untuk kita lihat macam mana dia mempunyai keyakinan diri, ketahanan diri, jati diri dan membentuk sifat kepimpinan dalam pemupukan nilai profesionalisme. Jadi dalam pelaksanaan internship ni pelajar kena capai objektif berikut. Ada beberapa objektif yang telah digariskan dalam garis panduan internship IPG, pelaksanaan di IPG. Yang pertama, pelajar perlu merancang dan melaksanakan aktiviti, kurikulum dan co-kurikulum. Bermaksud pada waktu internship ini pelajar masih lagi kena mengajar dan buat aktiviti co-kurikulum lah. Seterusnya, menyediakan kertas cadangan, kertas kerja projek atau aktiviti yang dipersetujui oleh pihak sekolah. Jadi pelajar pada minggu pertama kita dah nasihatkan supaya selesaikan dengan kertas cadangan. Kertas cadangan atau kertas kerja ke ataupun kertas projek ke ataupun kertas aktiviti, dinamakan sebagai itu. Dan mesti mendapat persetujuan oleh pentadbir sekolah lah, guru besar. Seterusnya pelajar menunjukkan komitmen yang tinggi. Di akhirnya pelajar dapat menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan, accountability, integriti dalam melaksanakan tugas. Jadi kita harap dengan latihan internship ini adalah kita nampak pelajar tu ada sifat berusaha untuk berjaya, untuk ke hadapan. Seterusnya menampilkan ciri-ciri kepimpinan bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. Jadi
masa internship ini pelajar akan buat projek berkenaan adalah projek yang berskala besar. Okey, yang mana melibatkan audiens yang lebih besar lah. Kalau sebelum ni dia pernah buat inovasi tapi dalam kelas sahaja. Okey, sekarang ni dia akan mungkin melibatkan komuniti sekolah. Mungkin seluruh warga sekolah ataupun mungkin ada kumpulan sasaran yang tertentu, contohnya tahap 1 sahaja, tapi dia skala yang besar lah. Okey, bukan hanya di dalam bilik darjah. Okey, seterusnya membina hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan kejelakitan pasukan. Okey, dan dalam pelaksanaan internship ini, pelajar mungkin akan buat kertas kerja. Kenapa dia kena buat kertas kerja? Padahal kalau buat inovasi tu sebenarnya tak payah kertas kerja pun tak apa kan. Tapi tujuan dia, kita nak melatih dia dengan ciri-ciri kepimpinan ni dan dia boleh menyusun atau program tersebut, internship ni dia kena war-warkan dia punya projek dia dengan mewujudkan jawatan kuasa, sebab tu kena ada kertas cadangan. Okey, jadi dia dalam dia membina kertas cadangan ni ada jawatan kuasa. So dalam jawatan kuasa tu dia telah menunjukkan bagaimana dia bina hubungan dan kerjasama dengan ahli pasukan dia untuk membuat projek tersebutlah. Projek ni projek individu tetapi dia boleh menjadi sebagai penganjur untuk menggalakkan warga ataupun komuniti sekolah sebagai jawatan kuasa. Okey, seterusnya berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam pelbagai situasi. Okey, dalam aspek inilah kita akan lihat bagaimana pelajar guru pelatih ini boleh menunjukkan komunikasi yang berkesan semasa melaksanakan aktiviti ini. Aktiviti pelaksanaan projek inovasi. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana pelajar boleh menguruskan masa, emosi dan tekanan. Dan kita percaya pada saat yang kritikal 18 hari agak berat untuk pelajar melaksanakan urusan-urusan berkaitan dengan projek internship ini. Walau bagaimanapun, di sinilah kita nak melatih mereka bagaimana mereka boleh mengurus masa mereka, bagaimana mereka boleh mengawal emosi mereka dan menghadapi tekanan yang ada untuk menghasilkan satu projek inovasi hingga berjaya lah. Seterusnya menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa. Jadi projek inovasi yang dia buat ni bukan projek inovasi yang dah ada. Kalau dah ada, dia mesti improvise lah. Dia mesti ada penambahbaikan menunjukkan ada ada ciri-ciri yang baru dia tambah baik sesuai dengan pendidikan semasa. Ada ciri-ciri dia menangani pelbagai cabaran dalam projek dia tu lah. Okey, seterusnya membuat refleksi dan menilai amalan PNP, project activity. Okey, selepas pelajar buat refleksi, pelajar akan menilai projek yang dilaksanakan tersebut. Okey, maksudnya dia akan membuat ujian sama ada keberkesanan lah, ujian keberkesanan projek dia tu sama ada dalam bentuk penilaian soal selidik ke, dia mesti menilai balik. Sama ada dia membuat penilaian melalui pemerhatian ke, so mesti ada ciri-ciri penilaian tersebut. Okey. Okey, seterusnya menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai-nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. Jadi kat sinilah kita boleh latih kita boleh latih pelajar macam mana dia adalah ciri-ciri profesionalisme yang sebenar. Okey, seterusnya saya pergi kepada bahagian kaedah pelaksanaan. Jadi pelajar ni telah memenuhi
penyempurnaan PBS dan fasa praktikum. Baru dia boleh pergi untuk internship. Okey, jadi dalam penilaian kami kita akan lihat sama ada pelajar ni dah selesai dari aspek praktikum dua-dua fasa. PBS memang dah selesai dan kali ni mereka melaksanakan praktikum dan internship tu serentak. Tapi kita akan buat mesyuarat khas esok hari Jumaat untuk menentukan sama ada dia layak ataupun tidak melaksanakan internship pada minggu hadapan. Okey. Seterusnya, tempoh pelaksanaan adalah 4 minggu dan pada semester kedua tahun keempat mereka di IPG. Okey, ini untuk perhatian cikgu-cikgu. Mungkin ada para pelajar guru pelatih dah maklumkan pada pihak pentadbir bahawa bilangan waktu mengajar bermula daripada 5 Mei hingga 28 Mei ini dikurangkan untuk guru pelatih minimum 2 dan maksimum 4 waktu seminggu. Bukan 4 jam 4 waktu seminggu. Okey, jadi kenapa ini berlaku? Sebab pelajar akan laksanakan projek internship. Jadi projek internship ini memberi nilai, memberi nilai jam yang tinggi semasa pelaksanaan internship. Sebab tu dia punya pengajaran tu dah dihadkan kepada 2 hingga 4 waktu seminggu. Jadi pelajar wajib mengajar hanya mata pelajaran teras sahaja. Hanya mata pelajaran teras sahaja. Ini adalah jadual yang menunjukkan pembelajaran pelajar sewaktu internship lah. Maknanya semuanya pelajar akan laksanakan secara amali. Perancangan, merancang PDP, melaksanakan PDP, yang ini yang 2 hingga 4 waktu seminggu tu. Jadi maksimum 4 waktu itu adalah terbaik kerana dia perlu memenuhi 8 jam sepanjang tempoh internship ini. Kemudian pelajar kena buat amalan refleksi, membina portfolio, melaksanakan aktiviti kokurikulum dan peranan-peranan lain. Peranan lain ni termasuklah relief lah. Kemudian merancang projek aktiviti. Perancangan projek aktiviti ni adalah menghasilkan kertas kerja. Melaksanakan projek, pelajar buat projek. Kemudian menulis laporan. Jadi yang kalau dilihat bahagian ini, lebih tinggi dia punya nilai jamnya lah. 48 jam, 12 jam dan 12 jam. Jadi pelaksanaan ini tinggi menyebabkan dia tidak boleh mengajar lebih daripada waktu maksimum, maksudnya seperti waktu dia melaksanakan praktikum. Jadi dia hanya boleh mengajar 2 hingga 4 waktu sahaja. Seterusnya saya pergi kepada peranan dan tanggungjawab. Dan untuk pengurusan sekolah menerima maklumat daripada unit praktikum berkenaan internship, memahami objektif internship, memberi kerjasama dalam melaksanakan tanggungjawab sepanjang tempoh internship. Pengurus sekolah juga akan mencalonkan mentor, membuat pengesahan borang PR3, memaklumkan kes-kes disiplin dan melaporkan kes-kes gagal kepada unit praktikum. Dan saya pergi kepada bahagian tanggungjawab mentor. Jadi cikgu-cikgu adalah mentor. Jadi apa yang cikgu perlu buat? Yang pertama, cikgu perlu membantulah membantu unit praktikum dalam memberi kerjasama, membantu pelajar melaksanakan tugas dan projek atau aktiviti yang dijalankan. Bantu pelajar, bukan macam menekan ataupun buat sendiri, buat untuk pelajar, bukan untuk buat untuk pelajar. Maksudnya pelajar ni akan mohon bantuan daripada khidmat nasihat lah daripada cikgu.
Kemudian membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang. Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai perkembangan dan kemajuan pelajar dari semasa ke semasa. Jadi kalau ada isu pelajar tidak melaksanakan projek internship tu, awal-awal minggu ni cikgu dah boleh maklumkan kepada unit praktikum. Okey, kalau nampak ada kelompongan ataupun kegagalan pelajar mematuhi pelaksanaan internship ini, maka cikgu boleh terus maklumkan dan jangan tunggu di akhir lah. Okay. Kemudian menilai projek atau aktiviti pelajar sepanjang tempoh internship menggunakan borang PR3 dan menghantarkan kepada unit praktikum sebaik sahaja tamat internship. Okay, jadi ni adalah 4 tanggungjawab cikgu dalam memainkan peranan sebagai mentor semasa guru pelatih menjalani internship ini. Okay. Yang ni saya go through sedikit berkenaan dengan tanggungjawab dan peranan pelajar, peranan dan tanggungjawab pelajar supaya cikgu tahu apa yang pelajar buat tu sebenarnya ada dalam garis panduan. Okey. Jadi masa persediaan awal ini pelajar perlu menyediakan kertas cadangan. Okey, jadi kertas cadangan itu adalah kertas cadangan yang telah dalam perbincangan, maksudnya telah dipersetujui dalam perbincangan bersama guru pembimbing dan penyelia serta pentadbir sekolah supaya kita tak nak dia buat kertas kerja tiba-tiba kena tolak. Bincang dulu dan dia kena dah setuju dengan perbincangan tu baru dia buat kertas kerja tersebut. Okey, seterusnya menghadiri taklimat. Okey, pelajar dah menghadiri taklimat pada minggu lepas. Menghayati dan berusaha mencapai objektif internship, objektif yang saya sebutkan tadi. Berbincang dengan pengurus sekolah dan mentor untuk mencapai persefahaman persetujuan tentang aktiviti projek yang dilaksanakan. Okey, ini juga saya ingin maklumkan kepada cikgu-cikgu supaya perbincangan ini jangan terlalu lama tempohnya kerana pelajar akan laksanakan internship ini hanya ada 18 hari sahaja. Okey, jadi pada minggu pertama ni kita harapkan agar perbincangan dan kertas kerja tu dah boleh selesai lah. Nanti dalam kertas kerja tu juga diharap pelajar ada buat dia punya catagan lah. Catagan supaya kita nampak progres macam mana pelaksanaan pelajar berkenaan projek berkenaan. Okey, seterusnya melaksanakan projek atau aktiviti yang dicadangkan secara individu. Okey, pelajar akan buat secara individu dan projek hendaklah praktikal, boleh disempurnakan dalam masa 4 minggu. Tidak mengganggu pentadbiran sekolah, proses PDP serta tidak melibatkan kos yang tinggi. Okey, jadi pelajar kena tanggung sendiri untuk projek ini, tak ada pembiayaan daripada IPG untuk melaksanakan projek kecuali kalau pihak sekolah ada menawarkan lah ada menawarkan untuk invest kewangan bagi pelajar melaksanakan projek, itu terpulang kepada pihak sekolah. Kita tidak mengenforce atau memaksa pihak sekolah mesti keluarkan duit untuk pelajar buat projek, tidak. Okey. Dan kita dah nasihatkan kepada pelajar, sekiranya boleh buat projek itu, gunakanlah bahan-bahan yang ada ciri-ciri penjimatan. Contohnya barang-barang yang recycle, yang boleh digunakan semula dan untuk menjadi satu produk yang baru yang ada kebolehgunaan lain. Okey, jadi kita mengharapkan tak ada isu tentang kewangan disebut semasa pelaksanaan internship inilah. Kita tak nak bergaduh tentang keuangan ni. Sebab wang ni sebenarnya banyak isu lah. Okey, seterusnya membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah. Okey, kita cikgu-cikgu tolong lihat seandainya anak murid kami ni, guru-guru pelatih kami ni ada kekurangan dari aspek membina hubungan ini, mohon bantuan cikgu, tegurlah mereka. Andai katalah
mereka tidak bergaul dengan guru-guru dengan baik, jadi cikgu ajarlah mereka, tegurlah mereka supaya mereka belajar cara yang betul lah, macam mana nak membina hubungan profesional. Okey, seterusnya mematuhi dan mengamalkan etika profesion, perguruan, peraturan sekolah dan peraturan IPG dan peraturan sekolah. Jadi kalau pelajar tu nampak tak pakai name tag, tegur mereka. Tegur mereka supaya mereka biasakan dengan etika sebagai seorang guru. Seterusnya hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah sepanjang tempoh internship. Jadi sepanjang tempoh internship mereka adalah di bawah kawalan guru besar sekolah. Pelajar juga perlu menandatangani rekod kehadiran setiap hari datang ke sekolah. Mendapatkan DSKP semasa untuk dia buat perancangan pengajaran, menulis persediaan pengajaran, melaksanakan pengajaran. Jadi apa aktiviti yang masa dia buat masa praktikum tu masih lagi diteruskan, cuma dikurangkan sedikit aktiviti PDP tersebut untuk ditekankan dari aspek inovasi, projek inovasi. Dan pelajar juga perlu membuat dokumentasi di akhir pelaksanaan internship, iaitu kertas cadangan. Kertas cadangan ni anggaran dia 2,000 patah perkataan. Penilaian aktiviti, soal selidik semua tu yang dianalisis, laporan bertulis dan refleksi. Refleksi projek, refleksi PDP, refleksi internship, refleksi projek aktiviti dia dan refleksi PDP dia juga kena tulis. Seterusnya melengkap dan mengemaskini portfolio. Pelajar ada satu file portfolio internship yang perlu diurus, yang perlu dihasilkan dan diurus, dilengkapkan. Maka tanggungjawab mentor untuk melihat atau memastikan di awal minggu ni pelajar dah ada portfolio tersebut. Dia bukan di akhir baru dia wujudkan, secara tiba-tiba baru diwujudkan, tidak. Dia adalah ongoing proses. Kita tak nak dia mengamalkan sikap last minute, buat kerja di akhir waktu. Kita tak nak, sebab nanti hasilnya tidak menarik, tidak terbaik lah. Seterusnya borang kehadiran, menghantar borang kehadiran ke unit praktikum. Menyerahkan portfolio internship yang telah dilengkapkan kepada mentor pada minggu akhir internship. Jadi portfolio ini pelajar dah sediakan, dia kena bagi pada mentor juga. Mentor akan buat penilaian, seterusnya pelajar akan berikan kepada penyelia. Penyelia pula beri markah tentang melalui semakan portfolio tersebut. Jadi mentor kena selesaikan dulu semakan supaya selepas itu penyelia boleh semak. Projek-projek internship, projek dan aktiviti semasa internship pelajar akan buat tadi seperti yang saya terangkan adalah perancangan, pelaksanaan, penilaian dan dokumentasi. Perancangan ni dia kena buat kertas kerja, pelaksanaan dia kena buat projek, kemudian penilaian dia kena menilai keberkesanan projek dia dan menyediakan laporan bertulis. Dokumentasi dia akan buat video, proses dan pelaksanaan projek dan dia akan buat portfolio internship. Jadi dia punya dokumentasi ni ada dua versi lah, dua jenis, iaitu video dan portfolio. Video ni mesti video video semasa menghasilkan projek tu, proses dia, dan video semasa dia melaksanakan projek tersebut. Ini adalah keperluan asas bagi internship. Projek internship ni mesti bersifat inovatif, ada dilaksanakan secara individu, ada ciri-ciri praktikal, disempurnakan dalam masa 4 minggu dan ada ciri-ciri ekonomikal, maknanya tidak melibatkan kos yang tinggi.
Okey, dan saya juga ingin tekankan di sini, projek mesti asli, tidak memplagiat inovasi terdahulu, walau bagaimanapun penambahbaikan terhadap inovasi sedia ada dibenarkan. Okey, projek berkaitan dengan kurikulum atau co-kurikulum. Okey. Okey, ciri-ciri projek inovasi, ada ciri-ciri kepimpinan, ada nilai komersial, ada aplikasi ilmu dan ada kreativiti dan inovasi. So, dalam pelajar membuat projek internship ini, kita akan lihat macam mana dia menunjukkan ciri dia mengawal, dia sebagai pengurus bagi projek inovasi tersebut. Jadi macam mana dia memimpin untuk melaksanakan projek tersebut. Seterusnya ada nilai komersial, maknanya boleh pergi jauh. Ada potensi untuk diperkembangkan pada masa hadapan. Ada aplikasi ilmu di situ. Mungkin berkaitan dengan ilmu teras ataupun ilmu elektif. Jadi ilmu ini tidak dijumutkan kepada teras saja. Kalau ilmu di luar bidang pun boleh juga diaplikasikan. Seterusnya ada ciri kreativiti dan inovasi. Maknanya dia pelaksanaan projek dia ni jelas untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Bukan projek yang hari ni lepas habis je penataran projek itu tak boleh digunakan untuk akan datang. Dia ada ciri-ciri masa hadapan itu lebih baik. Yang itu adalah A+ lah. Dan ini contohlah. Contoh projek inovasi sama ada dalam bidang pendidikan Islam, contohnya kaedah baca cepat dan pengajaran jawi, dia buat secara skala besar, bukan dalam satu kelas saja. Rekreasi matematik. Contoh dalam bidang matematik, contoh dalam bidang sains sosial, dia buat teknik parodi dalam set induksi. Kemudian pengurusan secara automasi ataupun pembelajaran interaktif. Selain itu ada contoh lain, ini contoh yang mungkin lebih ke hadapan, gamifikasi pembelajaran, penggunaan VR, virtual reality, robotik dalam sains, contoh-contoh inovasi yang boleh dibuat lah. Kalau inovasi kurikulum pula, modul pembelajaran interaktif ke, sama ada dia menggunakan apa-apa elemen-elemen terkini, teknologi-teknologi terkini dalam membuat projek internship, projek internship bercirikan kurikulum. Kalau berasaskan co-curriculum pula, mungkin dia fokus on club STEM. Dalam club STEM tu dia buat satu aktiviti projek yang berasaskan buat satu aktiviti berasaskan projek, contohnya membina robot. Robot tu pula ada kebergunaan dia. Mungkin dalam aspek konten untuk merentas kurikulum. Jadi itu adalah antara contoh-contoh lah. Contoh-contoh projek-projek inovasi yang pelajar boleh laksanakan. Pelajar juga boleh integrasikan teknologi. Contohnya penggunaan aplikasi pendidikan, projek kolaboratif global. Projek kolaboratif global ni pun boleh, tetapi kita tak galakkan sebab skala masa yang ada terlalu pendek. So dia tak boleh nak buat lah. Pembuatan filem pendek kalau sesuai dengan masa, dia boleh laksanakan. Dia bukan baru nak belajar dan dia dah mahir untuk membuat filem pendek inovasi, so dia boleh gunakan lah. Penambahbaikan terhadap internship yang pelajar kena buat, pelajar perlu nyatakan tentang peluang, ancaman, kelemahan dan kekuatan. Jadi di akhir minggu internship, pelajar akan buat laporan. Jadi dalam laporan tu pelajar akan buat penilaian. Dalam penilaian tu perlu dimasukkan analisis SWOT lah. Supaya dia boleh nampak
dan belajar macam mana dia membuat penilaian semula, aktiviti ataupun kerja-kerja yang dia lakukan. Okey, seterusnya dokumentasi projek. Okey, dokumentasi projek ini ada 4 perkara ini: kertas cadangan, video, laporan akhir dan portfolio. Okey, jadi ini semua pelajar akan letakkan dalam satu portfolio. Dalam satu portfolio. Montaj video ni pelajar akan share link. Dia akan gunakan sama ada medium YouTube. Okey, dia akan bangunkan video dan letakkan dalam YouTube. Kemudian dia akan dihantar ke dalam projek portfolio lah, dimasukkan dalam projek portfolio ni dia punya address lah ataupun QR. Okey, penilaian internship pula, saya masuk kepada bahagian kerja yang mungkin kerja akhir ya. Cikgu kena hantar kepada unit praktikal, iaitu penilaian internship. Jadi sepanjang tempoh belajar melaksanakan internship, start minggu depan dah bermula penilaian sebenarnya, tetapi di penghujungnya penilaian ni perlu dihantar ke unit praktikal. Jadi penilaian yang dibuat oleh cikgu-cikgu adalah mengisi borang PR3. Sebentar lagi saya akan tunjukkan borang PR3 ni bentuknya macam mana. Okey, kemudian dalam penilaian ni, nilaian cikgu skalanya besar, iaitu 60%. Okey, dan pensyarah pula menilai wajarannya adalah 40%. Okey. Jadi wajaran tu ditunjukkan dalam jadual ni, okey. Jadi ni semua komponen penilaian tu lah. Perancangan, pelaksanaan, penulisan laporan, catatan refleksi dan pembinaan portfolio. Jadi kat sini wajarannya adalah 100%. Okey, so nanti kita lihat satu-satu. Okey, perancangan projek 15% daripada nilai keseluruhan. Dalam penilaian projek ni dilihat tentang kejelasan dan matlamat projek, kesesuaian aktiviti dan jadual pelaksanaan realistik. Jadi kalau nampaklah pelajar tu dah buat dah projek, tiba-tiba di penghujungnya tidak siap. Maksudnya dia punya penyusunan jadual tu tak realistik lah. Seterusnya bahagian tertinggi adalah pelaksanaan projek. Okey, 40% wajaran dia. Jadi dalam pelaksanaan projek ni, pelajar kena tunjukkan macam mana dia run dia punya projek, okey, kepada komuniti sekolah. Jadi kat sinilah dia dinilai tentang tindakan dan hasil dia. Macam mana dia mengaplikasikan kemahiran teknikal dan insaniah dia, dan kemudian macam mana dia mencapai objektif projek yang dia telah nyatakan. Okey, seterusnya penulisan laporan, wajaran dia 15%. So apa yang dilihat adalah format penulisan dan analisis data. Kemudian catatan refleksi, wajaran 20%. Okey, dalam refleksi ni pelajar kena buat refleksi dalam pembelajaran dan refleksi dalam projek dia. So dia reflect pada projek dari penyataan cabaran yang dihadapi lah. Okey, seterusnya penulisan laporan 10%. Okey, dalam penulisan laporan ni cikgu akan lihat dari aspek bukti projek dan pencapaian. ஆனா எனக்கு வந்து அவங்க doing 4 waktuன்னு சொல்லியிருக்காங்க cikgu. எனக்கு இப்பயே 4 waktu தான் இருக்கு. Cikgu Mina boleh mute. Cikgu Mina, mohon tutup mic. Ada soalan nak tanya ke Cikgu Mina? Okey. Seterusnya rumusan penilaian. Ini adalah rumusan keseluruhan yang saya dah tunjukkan juga dalam jadual tadi.
Okey, tindakan pelajar. Pelajar akan hantar portfolio kepada pensyarah pada 28 Mei. Jadi sebelum tu dia kena hantar kepada mentor. Okey, untuk kertas cadangan pada minggu pertama dia kena hantar kepada mentor. Okey, laporan projek dia akan hantar pada 23 Mei. 28 Mei pensyarah nak nilai. Okey. Seterusnya video 23 Mei juga kepada pensyarah dan kepada guru pembimbing. Laporan projek dia perlu hantar ke unit praktikum pada 28 Mei. Okey, ini adalah borang yang cikgu kena gunakan untuk menilai pelajar lah, nilai markah pelajar. Borang ni dikenali sebagai borang PR3, borang penilaian internship. Jadi borang ni akan diisi, kita akan beri kepada cikgu-cikgu melalui pelajar. Kita akan hantar kepada pelajar untuk diserahkan kepada cikgu-cikgu dan bahagian maklumat umum ni telah kita siap-siap type lah. Cuma borang ini bila nak digunakan cikgu kena tengok bahagian ni lah. Dia adalah borang yang ada skala dan ada nilai. Okay. Jadi skala ni mengikut kepada tahap. Tahap dan markah mengikut kepada jadual kriteria pemakahan ni. Okey, jadual kriteria ni ikut peratus pemakahan dia lah. Macam contoh kalau perancangan 15%. Okey, tahap dia kalau cikgu nak letakkan 5, kena tengok skala 5. Skala 5, okey, tahap ni skala 5 untuk markah 15%. Jadi 15% skala 5, range dia antara 12 hingga 15. Jadi cikgu masukkan nilai dekat sinilah 12 hingga 15. Kemudian cikgu letakkan ulasan. Okey, jadi ini adalah borang yang cikgu perlu isi. Dan borang ini diisi secara manual. Okey, cikgu perlu tanda tangan kat bahagian bawah. Tanda tangan mentor. Dan kemudian di sebelahnya adalah tanda tangan dan cop daripada guru besar. Okey, jadi maknanya cikgu dah isi, cikgu kena bagi guru besar untuk cop lah. Dan borang ini berstatus sulit bila telah lengkap diisi. Okey, borang ini berstatus sulit bila telah lengkap diisi. Maksudnya kalau dah lengkap diisi ni ada markah, jangan bagi kepada pelajar untuk melihat nilaian markah ini. Hanya guru besar sahaja boleh lihat dan cikgu sahaja sebagai mentor boleh lihat. Dan tak perlu maklumkan markah yang cikgu berikan kepada para pelajar. Guru pelatih kami tak perlu. Okey, seterusnya saya pergi pada bahagian setiap elemen yang ada dalam borang ni. Oh, lupa. Borang ni juga disertakan dengan rubrik dia. Disertakan dengan rubrik dia. Jadi ini adalah bentuk rubrik untuk cikgu lihat supaya cikgu tahu bahagian mana pencapaian pelajar tersebut, tahap mana. Kemudian barulah cikgu letakkan markah. Okey. Okey, jadi dekat aspek ni tadi, dekat aspek ni tadi ada ulasan. Cikgu boleh gunakan rubrik ni untuk menulis ulasan tersebut. Okey, ulasan jangan dibiarkan kosong. Okey, tidak boleh dibiarkan kosong. Okey, jadi saya pergi kepada aspek, setiap aspek. Aspek perancangan projek 15%. Okey, objektif mesti jelas, sesuai. Pelan tindakan disediakan, menyatakan dengan jelas pihak yang terlibat, tempoh pelaksanaan sesuai, nilai komersial dan berkemahiran dalam pengendalian pengurusan dan keusahawanan. Jadi ditampilkan dengan rubrik berikutlah. Jadi cikgu boleh tengoklah, setiap tahap ni ada dia punya penjelasan tentang penilaian yang cikgu boleh lihat. Sama ada pelajar ni mencapai tahap yang mana. Jadi daripada sini cikgu masukkan, daripada rubrik ni cikgu masukkan kat ulasan. Kemudian
dah bulatkan tahap dia, masukkan nilai markah mengikut range 15% skala yang berkenaan. Okey. Seterusnya pelaksanaan projek. Okey, pelaksanaan projek di sini ada point ataupun bahagian yang mana cikgu kena nilai sama ada pelaksanaan projek itu mengikut kesesuaian jadual perancangan, ada penglibatan aktif peserta, ada pengendalian projek yang lancar, berlakunya pengendalian projek yang lancar, ada maklum balas peserta, mempunyai ciri inovasi yang dengan berbantukan pelbagai sumber, dan kat sini ada sikap dan sasiah. Jadi kalau andai kata kita nampak pelajar tu dia punya progres lambat sikit, so dekat sikap dan sasiah ni boleh dikurangkanlah markah dia dari aspek pelaksanaan projek ni lah. Okey, seterusnya pada bahagian penulisan projek. Okey, dan bahagian penulisan projek, poin dia adalah menyediakan laporan projek atau aktiviti, ada huraian elemen inovasi, ada huraian elemen keusahawanan, ada cadangan penambahbaikan dan ada pemikiran kritikal dan pendekatan saintifik. Jadi ini adalah elemen-elemen yang cikgu boleh tengok dari aspek penulisan laporan. Okey. Seterusnya catatan refleksi. Okey, dalam catatan refleksi, pelajar akan meletakkan isu, analisis dan cadangan penambahbaikan. Jadi refleksi pelajar ini adalah refleksi PDP dan juga refleksi projek dia. Refleksi projek dia. Puan, sorry mencelah sekejap. Boleh? Puan, nak tanya, kalau dalam komen ruangan komen kan sebenarnya ada cikgu-cikgu yang kemukakan soalan-soalan lah. Dan untuk soalan saya nak tanya, macam sekarang saya ada 2 guru pelatih kan. Seorang nak pilih nak buat projek seni, satu nak buat projek PM. Adakah dia memerlukan 2 guru pembimbing ataupun satu dah cukup untuk 2 orang tu? Tahu macam mana? Okey, terima kasih cikgu. Cikgu Tio jadi untuk Tio, okey. Untuk menjawab soalan tadi, untuk sekiranya kalau cikgu Tio mampu untuk bimbing dua-dua sekali, tak ada masalah. Tetapi maksimum untuk bimbing adalah 2 orang, bukan 3 orang Okey. Walaupun dia berlainan teras atau berlainan elektif ataupun berlainan projek, boleh ada satu guru pembimbing, tak ada masalah. Cuma kalau ada 2 tu lebih baiklah sebab dia lebih boleh fokus. Sebab kalau tak nanti cikgu tak ingat pula pelajar ni buat projek apa pelajar satu ni buat projek apa jadi macam menyusahkan diri cikgu lah. Jadi kalau sebaik-baiknya kalau boleh ada 2 tu lebih baik. Tapi kalau seorang guru pembimbing ataupun mentor rasa boleh cope, boleh membimbing, boleh membimbing 2 orang guru pelatih, tak ada masalah. Cuma maksimumnya 2 sahaja, dia tak boleh 3 lah. Boleh Cikgu Tio menjawab soalan? Ya, baik. Terima kasih Puan. Okey, sama. Okey, seterusnya saya pergi pada aspek pembinaan portfolio, lengkap dan kemas, bukti yang relevan dan penulisan jurnal reflektif. Okey. Jadi markah ni adalah 10%. So, tindakan mentor pada 28 hari bulan Mei ni adalah tarikh akhir penghantaran untuk borang PR3. Borang PR3 tu adalah di akhir pelajar internship ni, dia kena terus hantarlah ke unit praktikum. Okey, dan penghantaran ni tidak boleh melalui pelajar. Penghantaran borang ni tidak boleh melalui pelajar, kena hantar by hand atau post dan mesti ada dilekatkan dengan kemas dan chalk dekat cantuman lekatan itu supaya kita nampak tak ada keciciran informasi tentang markah pelajar tu sebab dia sulit kan.
Okey, jadi cikgu boleh guna apa-apa cara untuk cikgu hantar, kecuali jangan hantar kepada melalui pelajar lah, sebab kita tak nak nanti pelajar tu dia dah buka kemudian dia seal balik, baru dia hantar ke unit praktikum ataupun dia membuat satu amendment pada borang tersebut. Okey, seterusnya ini adalah rumusan yang saya ceritakan tadi tentang projek tu. Mesti inovasi, berinovasi dan dilaksanakan secara individu, berbantukan pelbagai sumber dan teknologi berkaitan dengan kurikulum atau co-kurikulum, dijalankan di sekolah dan mempunyai nilai-nilai komersial. Okey. Jadi yang ini adalah rumusan sahaja, apa yang saya ceritakan tadi saya rumuskan dalam satu page ni lah. Okey, seterusnya kehadiran internship mungkin akan berlaku pelajar semasa pelaksanaan internship ini dia ada tidak hadir di sekolah dan mendapat makluman cikgu. Jadi sekiranya berpanjangan, cikgu tolong maklumkan kepada IPG, unit praktikum IPG, dan pelajar ni boleh untuk tidak hadir tidak lebih daripada 30% lah kehadiran dia. Dan kalau ketidakhadiran yang dibenarkan adalah sakit atau cedera, menjadi saksi mahkamah, peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan. Kalau selalu hal-hal kecemasan itu berlaku, dah tak cemas dah tu cikgu, jadi cikgu tolong maklumkan kepada kami lah kalau berlaku isu macam ni. Kemudian keluarga terdekat meninggal, sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh pengarah, ataupun kehadiran yang kurang 100%, sekiranya kehadiran kurang daripada 100% tanpa sebab atau kebenaran, kesnya akan dirujuk oleh IPG dan diambil tindakan. Akan diambil tindakan oleh IPG lah. Okey, penentuan keputusan, pelajar akan lulus sekiranya kehadiran dia cukup 100% dan markah projek dia lulus. Okey, penentuan lulus ni juga atas perbincangan dalam mesyuarat. Dan sekiranya pelajar tidak menunjukkan sikap positif terhadap profesion keguruan, jadi markah dekat pelaksanaan tu cikgu boleh tolak lah, dekat ada saksi kat situ. Okey, seterusnya kes kegagalan internship. Okey, sekiranya pelajar tidak memenuhi syarat-syarat lulus, dan dia melanggar mana-mana Akta 174, jadi dia akan gagal internship lah. Kan pelajar gagal akan diberi peluang mengulang sekali sahaja. Okey, ini maklumat umum. Jadi kesimpulannya, IPG memberi peluang kepada pelajar untuk melaksanakan internship ini supaya dia berjaya untuk meningkatkan kemahiran dan kreativiti dia dan mengurus diri dia, mengurus emosi dia, mengurus masa dia dan menghasilkan satu kerja yang berinovatif, sentiasa memajukan diri sendiri untuk lebih ke hadapan. Jadi sebab itulah penawaran internship ini dilaksanakan di IPG dan kita mengharapkan agar cikgu-cikgu mentor sekalian boleh membantu guru pelatih supaya dia dapat mempunyai ciri-ciri yang positif ditanam dalam diri dia. Dia boleh berfikir ke arah inovatif dan tidak berfokuskan kepada hanya satu aktiviti projek yang lebih bertumpu. Contohnya asyik nak buat mural aja. Kita tak nak. Kalau boleh mural tu dah kita tak nak jadi satu projek untuk pelajar untuk tahun ni. Sebab mural ni dah macam dah outdated, kecuali kalau dia ada tambah baik, mural tu ada kebergunaan yang tinggi lah. Okey, dan projek internship ini nilai estetika tu sebaiknya bukan menjadi satu fokus utama, tetapi nilai kebolehgunaan dan nilai penggunaan dia pada masa hadapan
yang ada manfaat pada kurikulum dan kurikulum itu yang lebih baik kita nak fokuskan. Jangan sebabkan nak cantikkan sekolah itu jadikan projek inovasi. Sebab kalau nak cantikkan sekolah tu pun boleh, tetapi biarlah cantik itu bermakna. Maksudnya cantik tu boleh digunakan untuk belajar, untuk elemen-elemen melantas kurikulum, untuk subjek-subjek lain gunakan bagi pembelajaran di luar kelas ke, itu tak apa. Tapi jangan terlalu fokus kepada estetik sahaja tetapi tidak memberi makna kepada konten lah, kepada knowledge dan kepada murid-murid. Okey, jadi tekankan tentang projek inovasi ni, projek yang ada kebolehgunaan yang tinggi lah. Okey, jadi itu sahaja daripada saya tentang taklimat internship ini. Seandainya ada apa-apa soalan, saya willing, saya boleh untuk menjawab supaya kita dapat pencerahan lah. Okey, Cikgu Mazran nak tanya soalan, silakan. Cikgu Mazran? Nampak macam Cikgu Mazran angkat tangan. Nak tanya soalan ke? Okey, saya pergi kepada ruangan in-call message ni. Sekejap ya. Saya tengok satu-satu message. Okey. Cikgu. Okey, Cikgu Q bagi soalan saya dah jawab tadi. Cikgu Amrizal. Maksudnya jika ada guru pelatih dari option yang berbeza di sekolah, hanya perlu seorang guru pembimbing saja ke? Okey, kalau ada 2 orang guru pelatih yang option berbeza, boleh ada satu guru mentor, tetapi kena pastikan bahawa tidak membebankan guru mentor tersebut. Maknanya guru mentor tersebut boleh membimbing dua-dua guru pelatih tersebut. Sebab kalau projek dia projek yang berbeza, bukan projek dia memang projek individu, tapi pelajar ni boleh buat secara bekerjasama. Bekerjasama tetapi projek individu boleh. Kita takut nanti bila cikgu mentor dapat projek yang lain-lain, cikgu mentor tu tak dapat nak membimbing dengan terbeban kerja-kerja sekolah lagi. Jadi kita tak nak ada isu tentang pelajar ni tidak dapat mendapat bimbingan yang secukupnya lah. Okey, kemudian Puan Rosmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mentor fokus seorang guru kreatif saja. Mohon kongsi slide. Okey, saya akan kongsikan slide dalam grup. Adakah seorang guru pembimbing hanya menjaga seorang guru pelatih? Cikgu Fu sama juga yang saya sebutkan tadi. Cikgu Nur Zaidah, borang yang lengkap siap perlu hantar ke IPG sebab kalau bagi pada pelajar mesti pelajar lihat markah mereka. Ya, betul. Borang mesti hantar ke IPG dan tidak boleh melalui pelajar. Cikgu Mastura, helaian and panduan ini akan diberikan nanti. Ya, betul cikgu, kami akan bagikan kepada cikgu. Cikgu Khairil, contoh projek seperti membina dashboard sekolah, sistem tempahan bilik khas dan sebagainya sesuai juga. Dashboard sekolah, sistem tempahan bilik khas dan sebagainya. Ada kaitan dengan kurikulum dan kurikulum? Tak ada masalah, boleh. Kalau tak ada kaitan, jadi dia tidak memenuhi projek internship lah. Okey, ni boleh bincang dengan, pelajar boleh bincang dengan pensyarah, penyelia dan guru pembimbing serta guru besar lah. Okey, seterusnya Cikgu Wong. Selamat petang puan, kami kes cemerlang, guru pelatih hanya dibenarkan mengajar mata pelajaran elektif pada hari pencerapan saja. Ya, betul Cikgu Wong.
Untuk minggu depan, bermula minggu depan, guru pelatih, dia akan hanya mengajar 2 hingga 4 waktu saja. Maknanya dah pertukaran jadual waktu untuk guru pelatih. Dia tidak lagi mengajar subjek elektif. Jadi subjek elektif tu hanya diajar sekiranya ada pencerapan sahaja, pencerapan rentasan cemerlang sahaja. Ya. Okey, seterusnya Cikgu Amy. Projek yang dibuat menjurus kepada keberkesanan kemenjadian murid atau projek untuk sekolah. Okey, tadi saya dah tekankan ya, projek ini ada kebolehgunaan terhadap sekolah lah. Maksudnya boleh digunakan untuk murid-murid. Maksudnya kalau projek tu untuk sekolah, maksudnya untuk berkesan jugalah untuk murid. Okey, seterusnya Cikgu Khairil. Jika ada 3 guru praktikal, bolehkah berkongsi projek mengikut pecahan bidang khas? Jika ada 3 orang guru praktikal, bolehkah berkongsi projek mengikut pecahan bidang khas? Adakah projek besar kemudian dipecahkan kepada projek-projek kecil ke, Cikgu? Okey, kalau pelajar nak buat satu projek besar tetapi bidang yang berbeza, kemudian dia nak combine untuk masa pelaksanaan tu dia buat penataran pada masa yang sama, boleh, tak ada masalah. Maksudnya dia gerak kerja projek tu projek yang berlainan, tetapi akhirnya dia buat penataran ataupun dia menyebarkan kepada warga sekolah tu secara bersama, boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya 2 orang guru pelatih, Cikgu Wijaya. 2 orang guru pelatih sama option, bawah 1 mentor. Okey ke puan? Tak ada masalah Cikgu Wijaya, boleh. Kemudian kecuali kalau 3 orang 3 orang kita tak bagilah, kita tak benarkan sebab nanti membebankan cikgu dengan kerja sekolah cikgu lagi, dengan nak membimbing guru pelatih kami lagi. Seterusnya Cikgu Hasni, pelajar kena buat 1 projek atau 2? 1 saja. 1 projek saja. Okey, Cikgu Rosmawati, projek kolaborasi iaitu 1 projek oleh 2 orang guru pelatih. Pelaporan adalah individu, ya. Projek kolaborasi, kertas kerja pun berasingan. Kertas kerja pun berasingan. Pelaporan pun berasingan. Walaupun dia projek kolaborasi. Okey, walaupun dia projek kolaborasi, kertas kerja dia berasingan, dia punya pelaporan pun berasingan. Sebab pelajar ni dia ada student learning time, yang ni student learning time untuk dia. Saya tunjukkan. Dia ada student learning time untuk dia buat perancangan projek penulisan 2000 patah perkataan. Jadi kalau dia kolaborasi pakai 1 kertas kerja yang sama, bermaksud seorang saja ataupun tak cukup lah, tak cukup jam latihan SLT dia tu. Jadi dia mesti berasingan lah. Penulisan ni 2000 patah perkataan ni mesti laporan daripada individu yang berbeza. Penulisan daripada individu yang berbeza. Penulisan tu secara individu. Okey, seterusnya Cikgu Hasni, satu untuk kurikulum dan 1 untuk pokok, atau pilih salah satu saja? Pilih satu saja. Pilih satu saja, bukan 1 pokok, 1 kurikulum, bukan. 1 sahaja. Okey, Cikgu, ya, terima kasih. Sama-sama Cikgu. Cikgu Samprizal. Okey. Bolehkah 4 orang guru pelatih melaksanakan 1 projek kolaborasi?
kita takut bila buat 4 orang buat satu projek kolaborasi, projek dia tu macam mana, kita tak nak ada berlakunya perkongsi di situ. Kita tak nak nanti terlalu ramai untuk satu projek besar menyebabkan ada yang tidak memberikan effort lah, kesungguhan dalam buat projek tersebut. Ada yang menumpang, kita tak nak macam tu. Jadi kalau boleh, kita tak nak galakkan kolaborasi tu terlalu ramai. Kalau nak buat 2 orang tu pun okey lah. Tapi kalau 4 orang ni terlalu banyak sangat. Adakah projek dia projek mega? Jadi kalau Cikgu Samrizal kena check dulu apa dia punya perancangan projek dia yang kita rasa macam relevan ke 4 orang nak kena buat projek ni. Sebab kita kena tengok juga pelajar ni mesti kena penuh SLT dia. Jadi relevan kan dengan jumlah jam latihan dia tu. Kalau projek tu hari ni kalau kita tengok ni sekejap je boleh buat ni kan. Jadi itu tak relevan menyebabkan SLT dia tu tak dipenuhi. Jadi kena make sure lah jangan terlalu ramai dalam satu projek menyebabkan pelaksanaan dia tu tidak sesuai, menyebabkan nanti kan bila MQA check ini bukan projek inovasi. Ini kalau student learning time ni tak capai ni kan. Okey, seterusnya Cikgu Khairul Izani. Ada tak contoh-contoh inovasi yang pernah dibuat oleh pelajar sebelum ni yang boleh disenaraikan jadi rujukan? Ada contoh-contoh inovasi. Kita dah bagi juga kepada pelajar lah contoh-contoh inovasi yang pelajar-pelajar lain buat, dan kita juga ada share dalam site yang kita bagi kepada pelajar. Okey, Cikgu Rosmawati, maaf yang saya faham projek atau kertas kerja boleh sama tetapi pelaporan individu. Kertas kerja tak boleh sama, Cikgu Rosmawati. Kalau dia buat secara kolaborasi, masa dia buat kertas kerja tu ada elemen yang berbeza tentang pelajar A dengan pelajar B. Maksudnya pelajar A dengan pelajar B dia punya projek inovasi dia berbeza, tetapi dia punya pelaksanaan dia tu dia buat penataran kepada pihak sekolah tu sekali. Jadi event tu dia boleh bersamalah, maksudnya dia boleh combine lah masa pelancaran projek tu dia boleh bersama. Tetapi kertas kerja tu kalau sama, sebab dia ada SLT kat sini, dia kena buat perancangan projek. Jadi perancangan projek ni adalah kertas kerja dan 2,000 patah perkataan tu dia kena hasilkan. Jadi pelajar A dia ada kertas kerja dia sendiri, pelajar B ada kertas kerja dia sendiri. Dan dalam kertas kerja tu mesti ditandatangani oleh pelajar tu sebagai pengurus projek, pelaksana projek, dan guru pembimbing, guru besar dan pensyarah dia lah. Jadi pelajar sama ada guru pembimbing atau pensyarah, kemudian guru besar. Jadi pelajar tu mesti ada kertas kerja sendiri. Dia tak boleh dapat kertas kerja yang sama lah. Okey, jadi ada soalan lain? Okey, Cikgu Oi Puan, adakah sasaran projek tersebut tidak boleh sekadar untuk murid dalam satu kelas sahaja? Ya, Cikgu. Cikgu Oi, untuk internship, pelajar masa dia praktikum dia pernah buat inovasi. Dia buat inovasi di dalam kelas. Okey, yang itu bukan projek internship. Okey, itu bukan projek internship, tetapi dia boleh ambil projek praktikum dia tu menjadi projek internship. Maknanya dia besarkan skala
dia punya inovasi yang dibuat dekat kelas tu. Contoh dia dah buat inovasi masa praktikum tu, dia guna hanya untuk dalam kelas tu, dia guna pula untuk merentas kurikulum ke, dia buat untuk dekat dewan, okey, dia buat satu camp untuk macam membaca lah, camp membaca. Jadi daripada inovasi yang dalam kelas tu, dia buat satu camp membaca, dia gunakan produk inovasi dia tu dekat murid-murid kelas-kelas lain. Maknanya skala dia dah jadi besar. Jadi skala besar tu lah projek inovasi dia, projek internship dia. Dalam internship ni dia bukan projek dalam kelas. Dia projek skala besar sebab dia ada markah kepimpinan dekat situ. Dia ada macam mana dia menyebarluaskan dia punya inovasi dia tu dengan pihak sekolah, dengan warga sekolah, dan dia mentadbir, membuat pengurusan projek dia tu. Jadi dekat situ ada markah, menyebabkan dia bukan hanya dia sebarkan di dalam kelas sahaja. Okey. Terima kasih Cikgu Oi. Ada soalan lain? Cikgu-cikgu lain nak bertanya? Okey, andai kata cikgu ada soalan nak tanya, cikgu boleh WhatsApp di dalam grup pembimbing. Okey, ada soalan nak tanya Cikgu Muhammad? Ada soalan nak tanya? Okey, Cikgu panggil. Ada soalan, dia seperti kajian tindakan jugalah. Lebih kurang lah. Kajian tindakan dalam kelas kan? Okey, seterusnya Cikgu Ina, boleh pelajar memilih subjek ini. Mengajar, kena mengajar. Cikgu Muhammad, boleh mute mic tak? Okey, terima kasih Cikgu Muhammad. Okey, mengajar masih boleh mengajar. Saya respon kepada soalan Cikgu Ina Jamal, bolehkah pelajar memilih subjek elektif untuk internship ini? Okey, untuk internship, pelajar wajib mengajar teras. Maksudnya PDP dia adalah PDP teras. Jadual waktu dia 2 hingga 4 waktu tu adalah jadual waktu teras, bukan elektif. Tapi kalau dia nak laksanakan projek, dia boleh laksanakan projek sama ada teras atau elektif dia, ataupun bukan berkaitan dengan teras atau elektif dia. Tapi dia ada kaitan dengan kurikulum dan co-kurikulum. Jadi dia bebas lah. Dia bebas nak pilih berkaitan dengan konten apa untuk internship dia. Sebab tu kalau projek inovasi dia tu dia kembangkan dengan ada ciri-ciri elemen merentas kurikulum itu, dia tidak berfokus kepada hanya satu subjek sahaja, itu adalah terbaiklah. Maknanya dia ada ciri-ciri kebolehgunaan global kan, pada kurikulum yang lain juga. Okey? Okey, boleh Cikgu Ina? Untuk projek saja dia boleh pilih nak buat elektif, tetapi mengajar tak boleh. Mengajar mesti mengajar teras, dan jadual waktu juga kena jadual waktu teras. Okey? Okey, jadi setakat ini maklumat yang ingin saya sampaikan kepada cikgu-cikgu. Semoga pencerahan yang saya beri berkenaan dengan taklimat internship ini
memberi gambaran yang jelas bagaimana pelaksanaan internship di sekolah oleh guru pelatih kami di sekolah cikgu-cikgu dapat dilaksanakan, dan kami saya juga bagi pihak unit praktikal mengharapkan agar cikgu-cikgu boleh menatarkan kepada pentadbir berkenaan dengan jadual waktu pelajar ataupun guru pelatih ini supaya pada minggu hadapan sehingga minggu akhir pelajar berada di sekolah dah mulalah dia punya pengajaran itu 2 hingga 4 waktu seminggu. Dan untuk kelas relief maksimum 5 waktu sahaja seminggu. Jadi saya mengharapkan agar pelaksanaan internship pelajar dalam waktu yang singkat ini dapat dipenuhi mengikut garis panduan, dan seandainya ada maklumat-maklumat ataupun isu-isu berkaitan dengan salah laku pelajar ataupun berkaitan dengan konflik nak buat projek apa ataupun boleh ke buat projek ini ataupun tidak, boleh bincang dengan penyelia internship pelajar. Dan yang penting projek ni mesti dapat kelulusan guru besar lah. Sebab nak dilaksanakan di sekolah yang ditadbir oleh guru besar berkenaan kan. Jadi mesti mendapat kelulusan daripada guru besar, baru dia boleh run projek ini. Dan untuk isu-isu yang sebelum ni kami terima ada masalah yang kita pernah terima pada sebelum-sebelum ni, di mana markah yang diberikan oleh guru pembimbing dan pensyarah, jurang markah dia terlalu jauh. Jadi sekiranya dapat cikgu dan pensyarah bolehlah berbincang bersama-sama supaya jurang markah tidak wujud terlalu jauh menyebabkan ada pengurangan lah di akhirnya bila kita tambah pelajar ni tak dapat tahap yang sepatutnya. Okey, seandainya kalau cikgu tengok dia punya prestasi memang teruk, sila maklumkan kepada unit praktikum dan boleh juga buat surat lah. Jadi kalau dia dapat markah rendah dengan ada isu yang telah ditimbulkan, maksudnya telah dilaporkan, maka itu tidak mustahil untuk pelajar mendapat markah berkenaan. Jadi kita tak ada query lah. Tetapi kalaulah bila kita tengok markah akhir dia rendah tapi kita tak dapat pun laporan pelajar ni bermasalah daripada pihak sekolah. Jadi itu yang macam kita ada query sikit lah. Okey. Jadi kita mengharapkan, bukan bermaksud saya nak cikgu mesti kena bagi markah pelajar ni 90 ke apa ke tak bukan. Cikgu yang layak nampak bagaimana kerja buat pelajar di sekolah, tetapi bila melaporkan tentang pemarkahan tu, pastikan dia relevan lah. Dia relevan dengan apa yang cikgu nyatakan dan jelmakan dalam bentuk markah tersebut, nilai markah tersebut. Okey, jadi itu sahaja yang saya harapkan daripada pihak unit praktikum. Kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan cikgu-cikgu dalam membantu dan membimbing guru-guru pelatih kami. Ada satu sikit lagi dengan rasa duka citanya, untuk bimbingan mentor internship ni saya nak maklumkan awal, memang tak ada allowance untuk internship, memang tak ada allowance, tetapi untuk praktikum guru pembimbing akan dapat allowance. Mentor internship tak dapat allowance, tetapi untuk praktikum guru pembimbing akan dapat allowance, sehingga tarikh akhir praktikum itu adalah pada 16 Mei. Sehingga 16 Mei itu adalah tarikh akhir praktikum, maka guru pembimbing akan dapat allowance praktikum lah, allowance membimbing pelajar praktikum. Tetapi allowance membimbing pelajar internship, mentor takkan dapat. Jadi ini saya jelaskan supaya kita tak berlaku nanti satu isu kenapa kita tak bagi tahu awal-awal.
Jadi diharap walaupun tak dapat L-Noun, cikgu-cikgu dapat juga membimbing guru pelatih kami dengan yang terbaik. Itu sahaja daripada saya. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf, dan sekiranya ada soalan nak tanya, bolehlah tanya dalam WhatsApp group dan saya akan sharekan slide ini juga dalam WhatsApp group. Sekian, terima kasih cikgu di atas komitmen cikgu dalam hadir untuk taklimat pada petang ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Bolehkah sediakan sijil? Boleh Cikgu Robati, kami akan usahakan untuk sediakan sijil bagi mentor. Apa tu, bagus juga cadangan tu ya. Cikgu Robati, kami akan usahakan untuk sediakan sijil membimbing kepada mentor-mentor internship. Ya? Sama-sama Cikgu Robati. Okay, terima kasih semua. Cikgu-cikgu boleh nak left meet pun tak apa. Kita dah selesai sesi. Apa-apa kita jumpa dalam WhatsApp group. Elon untuk mengistikan saya. Okay. Oh, sorry. Cikgu, saya lupa nak beri ni kehadiran. Ya, kejap ya. Link kehadiran. Maaf ya, sebab seorang je hari ni dekat dalam line. Saya sertakan kehadiran untuk taklimat petang ni dalam link berikut. Mohon cikgu-cikgu lengkapkanlah Google Form kehadiran. Okay, terima kasih kepada cikgu yang mengingatkan saya tentang link kehadiran. Okey, saya mohon undur diri dulu ya cikgu-cikgu. Ada urusan lain, mohon maaf. Kita jumpa dalam sesi meet nanti ya. Sesi meet pula. Sesi. Kita jumpa dalam WhatsApp group. Sorry. Aiman ni.